Guys, kita bertemu lagi kali ni di Casuarina Inn, yang mana tempat ni pernah menjadi tempat yang paling seram untuk aku pada tahun 2022. Aku pernah explore di sini di waktu malam, dan ketika itu aku mengambil gambar di area tangga atas ni. Dekat situ ada satu penampakan dalam gambar. Hari ni aku kembali ke sini di tahun 2024 bulan April bersama keluarga aku. Dekat belakang ni nampaknya ada kereta lain lagi datang sini. Tempat ni dah jadi tempat yang open. Ramai orang dah tahu. Aku tengok ada inisiatif kerajaan bersihkan kawasan depan tu, yang mana tiang pasak yang dulunya rumah Captain Speedy sudah dibersihkan guys. Dah putih depan tu je lah, tapi area dalam ni masih semak lah guys. Semak dia masih sama. Salah satu bilik ni mak aku sendiri pernah menginap di sini pada tahun sekitar 1990. Masa tu aku pun belum lahir lagi. Aku tak ada lagi. Hari ni aku kembali. Tempat ni bila siang tak ada apa pun, tapi bila malam korang akan rasa aura-aura yang tersendiri. Aura yang tak dapat nak diungkapkan dengan kata-kata. Sejarah tempat ni dulu adalah rumah bekas Presiden British kita. Masa tu kita masih dijajah, yang bernama Captain Speedy. Kemudian selepas Captain Speedy ni dah mati, tempat ni diambil alih oleh Kerajaan Taiping untuk dijadikan sebuah homestay ataupun hotel lah, yang bernama Casuarina Inn. Ini semua bilik-bilik dia dulu. Aku pun tak dapat rakamkan banyak-banyak sangat sebab aku pakai pakaian yang elok . Pakaian elok, bukan pakaian untuk explore. Kalau korang jumpa channel aku, korang masih baru, korang kena tengok lagi video-video aku yang lepas, sebab aku adalah seorang explorer. Aku explore ke tempat-tempat ini kan. Let's go guys. Kita explore sikit tempat ni. Mak aku dia pernah menginap di bilik sebelah sana, di tingkat 2. Dia masih ingat bilik tu. Ada orang lah. Aku boleh suggestkan dia orang subscribe channel aku kot. Masuk dalam dulu, tengok. Bawah tu parking, ruangan bawah tanah ialah parking. Bahagian atas aku tak boleh tunjuk sebab dah teruk sangat. Kotor tak sesuai. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian luar dia tak ada apa yang berubah pun, sama je. Dulu dikatakan hotel ini adalah hotel yang agak mewah di Taiping pada masa itulah. Salah satu bilik dia. Jom kita masuk dulu tengok. Nyamuk pun banyak gila kat sini. Aku tak boleh stay lama. Masih ada perabot kat sini. Situ balkoni yang menghadap ke jalan. Dulu tak ada pokok-pokok ni semua. 12 tahun yang lepas kan, sebab dia tutup. Ni almari tak silap aku ni. Ni toilet. Almari patutnya dekat sini. Ni ruang almari. Okey lah. Besar juga untuk sebuah hotel Besar juga sebenarnya. Walaupun pada waktu dulu bilik yang macam ni cukup besar sebenarnya. Kat sini dah terlampau banyak nyamuk. Diorang semua attack aku bila aku masuk. Penuh atas kepala aku. So kita better keluar. Aku pun dah tunjuk area dalam dia. Kita pergi dekat kedai makan yang dulunya adalah bekas restoran. Mak aku kata makanan kat sini sedap. Banyak nyamuk. Bawah tu parking tu. Kereta dulu.
Oh, sini parking. Parking kereta. Kalau ni bilik hotel lah. Bilik hotel lah. Besar juga lah bilik dia. Patut yang masuk tempat macam ni kena pakai kasut yang macam Hakim ni. Memang. Tak robok. Kasut tutup. Ha. Kadang lepas aku bawah ni lah. Kena tengok ke kayu tu. Nipis sangat. Tak safety. Tengok Tak aku boleh ni pijak tengok. kayu. Boleh pijak kat konkrit. Tak ada paku. Yang teruk malam ni. Dah lama. Ini memang hotel orang kayu ke? Hotel mahir juga lah waktu dulu. Tahun 90 kan. Hotel orang kayu. Hotel mewah juga lah. Dia berapa bilik hotel lagi? Tak pasti daripada tu lah. sampai ke sini. Lebih 50 buah bilik tu. 2 tingkat pula. Tapi semua bilik sama saiz lah. Bukan bilik kecil-kecil. Semua bilik besar. Ni tangga hala bawah ni. Basement. Yang macam hang explore tu hang masuk sampai sini tak? Masuk sampai bawah masuk. Yang gambar ada hantu tu dekat depan sekali. Mula-mula kita masuk depan tadi yang ada tangga naik atas. Tangga itu lah. Ini tak ada apa. Besar juga kan hotel dia. Hotel mewah lah. Itu bilik besar. Boleh bayang saya gambar tu. Dia APB kan. Dia ada kat luar lagi tempat report. Kat luar tu. Dia memang apa je keadaan bilik ni. Ini luas kot. Besar tu. Lawa. Lawa. Bohong. Dia punya almari sambung dengan dinding. Oh ya. Cak orang dulu-dulu macam tu. Dia macam ni ke Australia. Betul lah. Memang sambung macam ni. Tapi dia orang kayu lah ni sampai bila dia sambung. Ni tangga mahala kat atas. Dah berlumut Aku tak nak ambil risiko. Sebab aku ada video dah dekat sini. Nanti aku sertakan dekat ruang description yang mana video yang lama aku nak explore seluruhan tempat ni. Mahir ni. Besar tu. Kan? Kau dia nak buat balik ni banyak ni model ni. Gila. Juta kot model. Ni kira macam ruang tamu ni. Ni bilik air dia. Betul. Ni bilik. Balkon. Mesti ada meja semua sekali Tengok tempat tangga hantu tu pula. Tengok tangga hantu dekat restoran. Restoran kat depan. Yang ada tangga depan tu. Tu restoran dulu. Dia orang tak boleh masuk lah. Dia nak explore. Aku kena bagi link YouTube aku ni. Kaca. Tak boleh dia explore tu bukan. Okay. Nyamuk. Mana ke yang pintu sana tu? Dekat depan tu. Tu dulu restoran. Tangga naik atas tu lah yang ada hantu tu. Penampakan. Dia tu jadi macam rumah buruk, okey tak? Tu lah. Sini kan, mak pernah tidur sini kan? Ni, mak aku pernah tidur dalam ni. Dulu. Dia pernah menginap di sini. Dari sini boleh nampak penjara. Penjara kat sana. Dulu tak ada lah pokok-pokok ni semua. Aku cuba tak? Cuba. Selalunya buat macam tu. Ni dapur dia guys. Ni dapur. Depan ni restoran. Di tangga inilah yang aku kata dia penampakan. Nanti aku sertakan gambar dia balik. Okay. Ini cashier kot. Cashier duduk sini kot. Bayar kat sini. Dapur dia dalam luas. Sinki. Ni ruangan memasak dia. Bau. Kuat bau dia. Bau tai. Tai kelawar.
tu. Sini. Maksud. Kat sini lah main bayang. Kena dari depan nampak lah. Position dia sama. Tangga kat depan tu. Oh. Elok kecil. Oh, kecil. Ha, position dari depan sama. Ha. Kecil yang ada. Ni dia penampakan tu guys. Kat sini lah. Oh, ambil nampak kat sini kan? Ha, dari bawah ni. Yang dia muncul tu kat situ. Ha, dekat tepi ni. Sama kan? Ha, itulah dia. Atas tu lah. Atak-atak rangka tu. Ni dia guys. Penampakan paling legend sekali dekat sini. Atas dah hancur lah. Ini siapa ambil gambar? Itu si Zalika. Bini situ Penampakan dia. Ni dia guys, penampakan dia tu. Ha, dia dekat sini. Sama dengan ini. Dia duduk kat sini. Dia main bayang tu. Tu lah, tempat ni dah ramai orang tahu. Dulu yelah tak ada orang. Orang je dah tahu habis. Tak tahu ni bilik lagi mewah ke apa. Macam besar lagi.